Saga. Pokok saga. Okey dah, bye. Baik. Isnin ini, ya tuan-tuan dan puan, Isnin ini 2 hari bulan 2. Malam tu kita akan bertemu dengan satu malam yang dipanggil dengan malam nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan ada 5 malam mustajab doa dan salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Jom kita save jadual kita. Jom kita pastikan pada malam tersebut kita tak buat perkara lain melainkan memperbanyakkan doa, kita berzikir, kita baca Al-Quran dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malam yang cukup besar tau. Jom sama-sama kita sebar-sebarkan agar tidak ada di antara kita yang terlepas malam yang sangat hebat di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.